Assalamualaikum. Kami di bulan orange juice. Bulan juice saya ada sampai. Bulan apa? Orange juice. Orange juice. Orange juice. Okay. Bulan saya ada Naufal, Ana dan saya Sofian. Nama tajuk orang adalah hilangnya dompet. Jadi ada suatu hari sekolah, dua orang pelajar bernama Naufal dan Anwar. Kedua ni bukan akan sekelas. Dan ada semasa tu terlepas. Apa lah perhatian. Wei Anwar, mana dompet ke hilang kau dah nampak tak? Tak nampak pun. Kalau nampak beritahu aku sekali yang kita. Bila tamatlah waktu bersekolah kan. Bila kita nak pulang, kedua ni bersempat dengan antara satu sama lain. Wei Naufal, kau yang ambil dompet aku sebenarnya asal kau tuduh aku? Sebab aku sakit. Baru berlebih. Sudah. Aku menunggu gaduh ni. Dia ambil dompet saya cikgu. Naufal, kamu nak kerja ke? Dia tuduh sakit tu. Sebab tu kamu ambil dompet dia ni. Naufal, kenapa kamu cakap jam kamu? Sebab ni gara-gara saya cikgu. Jadi kamu terasa nak dengan dia cakap? Kalau dia bagi dia dulu, kita kamu selesai dulu. Dapatkan kepastian mana betul atau tidak. Kan semua dah gaduh, kan tak elok tu. Dapat kamu kenapa? Dah merah pun cikgu. Yang ni ke? Cikgu Cikgu nunggu apa kamu dekat apa gelas. Jadi jaga berapa minit boleh? Kita sebenarnya dia jadi kesabaran. Sekarang ni cikgu nak kamu nunggu kemah boleh? Okay. Saya tak mahu. Maafkan. Jadilah Pula